Tapi setakat predict-predict je, kalau korang predict siapa yang bakal menang, dekat compare bermain EG, korang boleh dapat percutian ke Legoland Malaysia Resort. Bestnya. Hari ni geng, kita ada tetamu baru kita. Yes. Nama saya Ashraf. You can just call me Ash. Topik hari ni, gila bola. Ni tim mana ni? Ni tim mana ni? Ni dia apa? Brazil. Ni apa? Di Netherlands. Ni. Ini France. You pakai apa? I Belgium. Korang minat bola tak? Minat. Minat. Boleh lah. Minat lah this group, okay? Spain. Germany. Kita minat yang besar. Okay. Ke yang Tapi bila handsome? tak. Tapi bila dah top 5 tu kita lalang lah. Mana yang kuat kita ikut. Top 5 tak lalang Kalau saya Netherlands and Brazil. Oh, okay. Tapi saya predict this year Spain lah. Spain Oh, You predict? Rasa Portugal lah. same. Ronaldo, let's go. Oh, yes. Dia last kan? Kau tengok sokong Dia dia. last World Cup dia. Lalang. Sokong dia. Lalang you tadi cakap Brazil. Tapi setakat predict-predict je, kalau korang predict siapa yang bakal menang, dekat compare bermain EG, korang boleh dapat percutian ke Legoland Malaysia Resort. Bestnya. At the same time, boleh dapat apa trophy World Cup tu, limited edition Lego. Wih, nak macam mana tu? Renew insurance and insurance. road test korang, nanti kita akan ajar macam mana. Jadi stay tune dekat social media lah. Okay. Apa pendapat korang sebenarnya tentang penyokong yang Lalang? Mesti kawan-kawan you ramai kan? Sebab kata Kak Yana lah, Lalang ni akan muncul bila dah nak suku akhir, Yes. Betul. separuh akhir, final. Betul. Betul. Final pun boleh lalang. Bila Maksudnya? suka dia suka dia. Tiba-tiba yang dia menang. Ni memang hebat. Sokong. Sampai titik akhir pun menjadi Lalang titik terbaik. akhir. Lantak situ. Ya, dapat duit. Kita dapat buat penat bangun pagi-pagi kan? Betul. Kalau you apa reaction you terhadap kawan-kawan you yang Lalang? I tak boleh accept lah. Sorry, I tak boleh accept. Maksud you tak boleh accept maksudnya okay, you akan tengok bola dekat mana? Berkumpul dengan kawan kat mamak ke ataupun dalam rumah ajak kawan-kawan datang tembak projektor. Bestnya. Kita boleh datang rumah Jujur. Sini ada. Dia tembak. Usually kita akan kumpul ramai-ramai yang tengok kat luar lah, tengok kat mamak lah basically. Ya. Dia pakai jersey support semua lah. Jersey, kadang-kadang kalau ada opponent tu, kalau dah ajak dia datang pun dia pakai baju juga. So lagi Quality. intense lah. Tengok Takut game lah. tu lagi intense lah, lagi best. Tak jadi dah rumah dia. Tak jadi lah ikut dia kan. Takut lah. Baju Jadi pun. nak minat-minat ni. Kan? Habis you jenis akan marah ke kalau orang I akan bagi dia lagi ni lah. Kalau tim dia kalah memang I bagi dia lagi lah. Bagi dia panas. Tapi boleh bergaduh tak lah? Tak ada lah. Kata cerita pasal gaduh kak. Pengalaman agak lah. Pernah tak tengok sendiri, ke kawan sendiri, bergaduh kak, bermasam muka. Sebab ada WhatsApp group selalunya akan ada WhatsApp group ke kawan ni, yang layan bola ni. Lepas tu tengok. Lepas tu kata kawan kau tak okey dia. Apa, orang yang selalu guna masuk gua. Ya, betul. Galah. Tim yang kalah. Orang galah masuk gua. Koyak. Oh, ya ke? Ambil MC. Tapi kau akan tengok, bila bola je masuk MC banyak. Jaga-jaga Perhatikan. Betul. Pengalaman. Pernah tengok bola tak kak? Live Pernah lah. kat stadium. Oh, pernah sekali. 2 kali lah. Tapi Game siapa? Yang Malaysia, Reaction akak semasa dalam stadium. bila dia dah gol. Sepanjang tak ada gol tu akak makan Main lah. lah, Makan apa reaction lah. gigit-gigit. Main phone, perhatikan anak pergi sana sini. Tapi bila gol, You pernah tengok game? Live? Pernah. Selalu? Tak selalu lah, tapi pernah tengok Okay, lah. game siapa you tengok? JDT lawan Kedah. Yes, lawan Kedah. Weh, tapi Ya. crowd JDT gila Memang gila. Ultras dia memang gila lah. Kelab aku tak tengok. tak ambil lah. tahulah yang kelab-kelab tu. Kita tahu yang kalau FIFA ni lah final. Negara lah. World Cup. World Cup je lah I tahu. Okey. Lepas tu bila dia nak final JDT lawan dengan Kedah final baru tahu. Pernah betul. Masa kecil-kecil, saya memang dibawa ke stadium untuk tengok dia main. Jadi saya pun duduk tepi dia kecil-kecil. Saya memang di apa orang panggil lah? Dimomokkan dengan tim Selangor. Oh. Selangor. Okey. Dan tu pun Selangor power. Siapa? Roslan apa? Roslan. Mazlan Tak, pemain bola tu yang famous tu dulu. Mohtadari? Mohtadari. Roslan. Dia Selangor. Dia Selangor kan? Predict ni betul-betul predict Tadi kita dah intro tadi dah Predict. predict. Ni predict betul-betul siapa yang bakal menang. Masuk final ke yang bakal menang? Yang bakal menang terus. Oh, okey. Saya rasa Japan.
Wah. You should represent. Yes. Bagus-bagus. Yes. I rasa France kot. France boleh menang lah. Dia ada solid squad. Okey. Sebelum kita nak mengakhiri segmen ni lah bagi sedikit nasihat lah untuk para peminat atau fanatik bola sepak tanah air dan luar negara. Nasihat jangan abaikan kerja lah tu je. Kalau tengok pukul 4, pukul 5 tu bangun pagi, mandi terus pergi kerja. Nasihat saya pasal timing bola World Cup tahun ni memang berbeza, sangat berbeza. So siapkan kerja dulu dan baru tengok World Cup lah. Dia banyak pagi kan? 3-4 sekarang banyak pagi. 3-4 pagi, semua timing timing dia. kerja. So ya. Kita time tidur. Dan untuk para penonton bola, korang boleh join kempen kita, Compare. Predict and win. Okay? At the same time, kalau nak tengok bola tu boleh. Tapi jangan terlalu obses sampai nak bergaduh, putus silaturahim dengan kawan-kawan. Betul. Betul kan? Betul? Jumpa lagi dalam next rancangan apa, geng? Roda